Kita mulakan EPL review kali ini dengan satu pantun. Bosan-bosan pergi ke KL. Bruno Fernandes pecah rekod EPL. Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola Studio. So dalam video kali ini kita nak buat EPL review yang mana kita nak tengok game-game yang dah berjalan pada malam semalam. Tapi sejujurnya aku tak tengok semua game sebab gila mat, dah lah sontok. Tapi kita akan recap game-game yang penting. Cuma aku akan review lah game Manchester United sebab aku tengok. Ada jugalah beberapa game yang aku tengok ulangan, contoh macam Tottenham Hotspur dan juga pasukan Chelsea. Game Arsenal kita akan recap, Manchester City pun kita akan recap dan juga Liverpool pun kita akan recap. Tapi sebelum tu macam biasa, kalau hampa ni nak tengok bola live depan mata, nak tengok dekat stadium, tapi lah ni dah habis game lah kan, dah habis musim depan pula. Lagi-lagi fan-fan MU, musim depan MU main UCL. Hang bayangkan kepala Ombomo bersinar bawah lampu biru Champions League. Memang padu. So takkan nak tengok kat TV, tengoklah kat stadium. Macam mana nak tengok? Pi tengok dengan jalan-jalan bola. Aku dah pernah pi dengan depa memang trusted. Dah 2 kali dah pi dengan depa. Dan dua-dua kali tu aku pi dengan depa memang best. Bukan fan MU sajalah, fan Chelsea kalau nak tengok tim apa main UCL. Sorry, Chelsea tak main UCL next season. Arsenal ke, Liverpool ke. Kalau hampa nak tengok tim hampa main depan mata dekat stadium, kan mesti ada impian sekali seumur hidup nak pi kan. Hampa boleh pi dengan jalan-jalan bola. Aku berani jamin hampa takkan menyesal. So macam mana hampa nak booking pi dengan depa? Hampa tekan link dekat description dekat bawah, okey? Hampa contact jalan-jalan bola, kata halo, saya nak tengok MU main UCL. Tim lain lah. So tak mau cakap banyak, kita masuk dalam game pertama dulu, iaitu Liverpool dengan pasukan Brentford. Dalam game ni sebenarnya Liverpool dah tak ada apa-apa nak ligan dah, sebab possibility mereka nak layak ke UCL dan possibility nak jatuh tu memang cukup rendah. Boleh kata 99.999%. So ni adalah game terakhir kepada Mohamed Salah dan juga Andy Robertson. Dan kita tengok lebih manis dalam game ni, Salah catakan assist untuk gol Curtis Jones. Sebenarnya dalam game ni Salah cuba untuk skor gol tau, tapi itulah tak ada peluang pula nak skor. Tapi kita duk ingat minggu ni Bruno Fernandes saja pecah rekod EPL. Tapi rupa-rupanya bukan Bruno saja, Mohamed Salah pun pecah rekod EPL. Rekod EPL apa? Dia pecah rekod assist terbanyak untuk pasukan Liverpool. Dia baru pintas je Steven Gerrard. Bermakna assist dia dengan Curtis Jones tu dah pecahkan rekod. Tapi sayang lepas tu pasukan Brentford boleh samakan kedudukan. Cuma Liverpool aku rasa daripada segi gameplay, aku tak boleh nak komen total sebab aku tak tengok overall game. Tapi tengok daripada segi statistik, mungkin Liverpool adalah pasukan yang layak menang. Tapi disebabkan Kelleher, bekas keeper mereka padu dalam game ni. Cuma kalau kita tengok highlight, memang banyak gila peluang play-play Liverpool dapat, tapi Kelleher yang nafikan. So ni adalah game terakhir Salah dengan Robo. Aku sebagai fan EPL nak ucapkan terima kasih lah dekat Salah dan juga Robertson sebab pernah menyenari hari-hari kami. Walaupun Salah ni selalu bagi mimpi ngeri dekat aku sebab aku fan MU, tapi apa pun aku ucapkan terima kasih lah sebab habiskan kira dalam EPL. So lepas ni Salah dengan Robo akan pergi mana? Cuba komen kat bawah. Mana tahu kok Robo balik ke Hull City kan? Sebab Hull City dah masuk EPL balik dah ni. By the way, aku rasa macam baju Liverpool musim ni cantik sangat. Dia macam baju yang dulu macam candy tu. Aku rasa memang cantik gila. Rasa macam nak beli lah pungkok dak gurau. Tapi aku rasa memang cantik. Aku rasa macam nak beli satu buat collection. Hampa rasa cantik tak jersey Liverpool musim ni? Cuba komen kat bawah tengok. So next game adalah Manchester City dengan pasukan Aston Villa. Game ni boleh kata game yang menjadikan juga. Aku rasa musim Arsenal menang EPL ni semua jadi sedih. Arsenal menang EPL semua sedih. Tengok bila Arsenal menang EPL, Salah nak belah, Robo nak belah, Pep Guardiola nak belah, John Stones nak belah, Bernardo Silva nak belah, MU pula Casemiro nak belah. Semua nak belah bila Arsenal menang EPL. Siapa yang nak tinggal ni? Takkanlah nak tinggalkan Arteta je kat kami. So untuk Manchester City, aku rasa game ni macam dah tak penting dah untuk mereka. Ni adalah lebih kepada farewell match untuk pasukan Manchester City, untuk 3 individu yang penting dalam kejayaan pasukan Manchester City, iaitu John Stones, Bernardo Silva dan semestinya the legend Pep Guardiola. So ni adalah game terakhir mereka. Lepas Pep pun dah confirm yang dia ni akan tinggalkan Manchester City, Bernardo Silva pun confirm,
John Stones pun confirm. Dan aku respect dekat play-play pasukan Aston Villa dan Unai Emery sendiri bagi respect yang besar dekat Pep Guardiola. Game ni tak tahulah, aku tak tengok live tau, aku tengok highlight tapi rasa macam nak teriak pun ada mak. Sebab hang tengok sebelum masuk dalam padang lagi masa dekat tunnel, waktu ni Bernardo Silva dah teriak dah tau. Yalah ni last game dia untuk pasukan Manchester City, pasukan yang besarkan nama dia. So kalau game ni kita tengok apa jadi, pasukan Aston Villa menang 2-1 dengan Manchester City. Ni adalah kekalahan domestik pertama untuk Manchester City sejak kalah dengan MU hari tu. Sebenarnya dalam 33 game terakhir ataupun 32, Manchester City just kalah sekali je tau dalam domestik. Depa kalah dengan Manchester United, lepas tu tak pernah kalah dah. Tapi kali ni kalah dengan pasukan Aston Villa dalam last game. Sebenarnya Manchester City leading dulu, gol Semenyo, dan ada banyak peluang juga daripada Savinho dan play-play lain. Tapi sayang lepas tu Aston Villa boleh comeback dengan gol daripada Oli Watkins. Dan patutnya Manchester City boleh samakan kedudukan dengan gol daripada Foden. Dapat bola, dia turn cepat-cepat buat shot, tapi sayang pungkuk dia besar sangat. Foden offside sebab pungkuk tau. Aku rasa mungkin dia banyak tengok video Hincapié kot kan. Sayanglah selalu offside sebab kaki, sebab bau, tapi kali ni offside dia sebab pungkuk. Mungkin pungkuk dia tonggek sangat masa nak ambil bola, lala kali offside. Lepas tu pasukan Aston Villa pun menang lah dalam game ni. So bila Aston Villa menang dengan pasukan Manchester City, Aston Villa berjaya kekalkan kedudukan dekat top 4, bawah pasukan Manchester United, atas pasukan Liverpool. So musim ni sebenarnya kalau mereka tak duduk dekat top 4 pun, mereka still akan main UCL sebab mereka juara Europa League hari tu. Lupa nak cakap sikit yang Haaland tak main dalam game ni disebabkan ada yang kata Haaland ni direhatkan, bukan sebab nak main competition apa-apa, tapi direhatkan untuk main Piala Dunia nanti. So dalam video ni pun aku ambil kesempatan lah nak ucapkan terima kasih lagi-lagi dekat Pep Guardiola sebab dah buatkan EPL jadi bosan. Kira tak ada lah pedih sangat masa MU tengah teruk tau. Sebab apa? Sebab bila MC menang, dia seolah-olah macam tak ada pemenang Liga musim tu. Sebab aku rasa aku pedih masa Liverpool dengan Arsenal menang Liga je. MC menang Liga, aku rasa macam tak ada pemenang. So terima kasih lah Pep Guardiola. Dan pemain macam John Stones memang underrated gila dekat pasukan Manchester City. Lagi-lagi masa City menang UCL tu, memang dia mainkan peranan yang penting. Bernardo Silva, what a player. Signing yang sangat-sangat berjaya daripada pasukan Manchester City. Sign dia dengan harga 42 juta euro sahaja. Lepas tu sukses dekat pasukan Manchester City. So kita masuk ke next game pula, iaitu Arsenal dengan Crystal Palace. Hoi, mentah-mentah dah champion, masukkan second team saja. Tapi logik lah sebab lawan dengan pasukan Crystal Palace ni, memang patut Arteta rehatkan first team player dia sebab dia dah confirm menang EPL dah pun. Dan masalahnya bukan dah confirm menang EPL, next game pula lawan dengan PSG. So game tu cukup penting dekat Budapest dan pemain-pemain utama kena rehat. So dalam game ni kita tengok Arteta buat rotation yang besar. Boleh kata hampir keseluruhan first team tak main dalam game ni. Kita tengok Arteta startkan pemain macam Jesus, Madueke, dan masa ni aku duk ingat macam Crystal Palace mungkin ada peluang. Tapi rupanya Arsenal bila main tanpa pressure dalam game ni, lagi-lagi mood nak celebrate menang trofi, lagi enjoy, lagi padu. Dan Gabriel Jesus, walaupun dia skor 1 gol, ada jugalah beberapa chance yang dia miss, tapi still dia okey dalam game ni. Madueke pun skor 1 gol cantik masa corner, dapat bola biar dekat dia terus shoot masuk dalam. Dan pasukan Crystal Palace hampir-hampir buat comeback hujung game Gol Mateta, gol Jeremy Pino. Tapi sayang bola tu terkena Gosan, bukan terkena, lalu dekat Gosan. So bola tu kata offside. Dan dalam game ni sejarah telah tercipta, iaitu Max Dauman jadi pemain termuda yang start dalam game EPL, dan juga Max Dauman jadi pemain termuda yang menang EPL. Nasib baik menang. Kalau botol EPL, dia akan jadi pemain termuda yang botol EPL. Tapi tak apalah, dia menang kan. So aku rasa game ni Arsenal tak peduli pun dia kalah ke menang ke, tapi lagi bagus sebab dia pemenang dalam game ni dan boleh celebrate dengan lagi seronok dekat Selhurst Park. Tunggu 22 tahun celebrate dekat Selhurst Park. Ada gurau-gurau. Jangan marah fans Arsenal. So kita masuk ke next game pula, Chelsea dengan Sunderland. Garnacho. Aku memang ada personal issue dengan Garnacho. Tapi itulah, nak bubuh lebih-lebih pun takut dia perform next season. Tapi dengan contoh Chelsea dah letak dekat transfer list dah tu. So game ni Chelsea kalah 2-1 dengan pasukan Sunderland. Dan memang Chelsea bila kalah dalam game ni terlepas slot Eropah. Game ni kalau kita compare dengan tim-tim Big Six yang lain, Manchester United dah secure top 3, dah secure UCL. So game terakhir tak penting pun, mungkin nak tolong Bruno sajalah catat rekod assist. Liverpool pun dah tak penting dah game terakhir. Manchester City pun tak penting. Arsenal pun tak penting game terakhir.
Tapi empat-empat tim ni tak kalah. MC kalah lah, tapi kalah dia tak bagi apa-apa import pun. Selain pasukan Tottenham iaitu Big Six tak tahulah Tottenham Big Six kalau ni. Big Six lah kan. Selain pasukan Tottenham yang tengah fight relegation, fight for their life, ada satu lagi pasukan iaitu Chelsea. Chelsea dalam game ni wajib menang sebab mereka nak dapatkan slot dekat Eropah. Cuma dalam game ni mereka kena lawan dengan pasukan Sunderland dekat home mereka sendiri, dan dalam game ni bukan Chelsea saja nak slot Eropah tu, Sunderland pun nak juga slot dekat Eropah. So game ni boleh kata kedua-dua pasukan all out. Cuma sebenarnya kalau kita nak kata pasukan yang sebenarnya all out tu, ada satu pasukan saja iaitu pasukan Sunderland. Sebab aku tengok dalam game ni Chelsea macam bercepera habis, banyak main counter attack, bila pegang bola tak tahu nak buat apa, lalah kali main long ball. Dan pasukan Sunderland pula dalam game ni memang agresif gila setiap kali dapat bola. Setiap kali dapat bola, mereka tak ada main kat tengah apa semua. Mereka terus main counter attack laju, buatkan defense Chelsea memang terabak setiap kali kena counter attack. Dan pasukan Sunderland boleh skor gol pertama daripada jaringan Hume. Betul ke nama dia? Tapi sebelum tu sebenarnya Sunderland dah bertubi-tubi dah attack Chelsea. Robert Sanchez pun dah macam orang gila dah marah play-play lain. Mana taknya dia seorang je nak kena save, defense lain tengok saja. Tapi lala kali Sunderland boleh skor pula. Masuk ke second half, gameplay Chelsea masih lagi lame dan pasukan Sunderland boleh skor gol kedua. Dan kali ni bukan play Sunderland nak skor, tapi pemain Chelsea sendiri yang skor iaitu Malo Gusto. Waktu ni nampak satu sinar harapan bila Cole Palmer dapat shot. Weh, Palmer dalam game ni sebenarnya padu tau. Selain dia skor gol tu ada juga tau awal-awal game minit ketiga tak silap aku, masa tu dia dribble sampai dalam kotak penalti, tapi sayang shot dia lemah. Cuma gol Palmer tu memang cantik gila daripada luar kotak penalti. Tapi yang kacau momentum Chelsea nak comeback dalam game ni adalah kad merah Fofana. Waktu ni aku tergelak tau. Sebab apa? Sebab bila Fofana kena red card, masa ni Colwill cuba pertahankan. Colwill kata it's me, saya yang buat foul tu, bukan Fofana. Tapi lala kali referee bagi kad Fofana. Sebab aku rasa kalau aku jadi referee, aku tengok muka Colwill, muka Fofana, memang aku bagi kad kat Fofana. Waktu tu sebenarnya kita tengok dua-dua defense ni buat foul sebenarnya. Colwill ada sentuh, Fofana ada sentuh, tapi nampak Fofana ni lagi berat sebab tangan dia macam peluk kawan tu. Kalau hampa tengok rating play pasukan Sunderland dekat striker Brian Brobby, hampa nampak rating dia rendah saja. Tapi bagi aku, dia adalah punca pasukan Sunderland, boleh porak-porandakan defense pasukan Chelsea dalam game ni. Dia punya hold up play, dia punya touch dalam kotak penalti. Apa yang aku suka dalam game ni, Brian Brobby dia punya tugas utama bukanlah untuk skor gol. Memanglah dia cuba skor gol sebab dia striker, tapi dia lebih kepada nak create chaos dalam kotak penalti. Sebab kadang-kadang hang tengok bila depa dapat peluang dalam kotak, walaupun Brobby tu space dia kecil gila untuk shot, dia akan tolak, dia akan cuba shot juga untuk kacau defense pasukan Chelsea. Dan sepatutnya Chelsea patut bersyukur lah, sebab aku rasa kalau contohlah Sunderland tajam dalam game ni dan Sanchez tak ada save banyak, aku rasa mungkin pasukan Chelsea boleh kena bantai teruk dalam game ni. Dan bila Chelsea kalah dalam game ni, bukan setakat kalah saja, Chelsea terlepas slot Eropah pada musim depan. Bukan setakat tak boleh main Conference League, Europa League, UCL jangan duk tanya. Mereka tak boleh main semua competition Eropah dan main dalam EPL saja. Cuma aku rasa akan jadi satu advantage untuk Xabi Alonso pada musim depan. Dia contoh macam Manchester United musim ni lah, akan dapat lagi banyak rehat, akan dapat lagi banyak masa supaya tim tu akan jadi lagi kuat pada musim depan. Walaupun kita duk gelak kat Chelsea musim ni, tapi hampa percaya Chelsea pada musim depan akan jadi sangat-sangat bahaya under Xabi Alonso. Aku percaya kat Xabi. Tapi tu musim depan. Musim ni kita gelak dulu kat depa. Aku nak gelak kat Garnacho lah. Hari betul ya, buat style itu man, nak pindah pergi Chelsea kata apa? Pindahkan aku ke Chelsea, kalau tidak aku duduk dekat bangku simpanan MU. Oi Garnacho, kalau Han nak duduk dekat bench MU pula ni, aku tak mau lah mat. Han nak jadi budak Milo pun tak boleh. Budak Milo lagi pandai main bola daripada hang. Hari buat style tu lah kan. Kalau contoh kita tengok anugerah Bruno Fernandes Player of the Season, Garnacho Player for no reason. Dah lah sikit-sikit je lah buah anak-anak Garnacho tu kan. So kita masuk ke next game pula, iaitu Spurs dengan pasukan Everton. So game ni memang sangat-sangat penting. Kalau aku rasa contohlah untuk fan-fan Spurs, game ni lagi penting daripada final Europa League pada musim lepas. Sebab apa?
Kalau mereka kalah final Europa League tu tak ada apa, sebab memang mereka normal kalau kalah. Cuma musim lepas MU bongok sangat, MU bagi trofi kat mereka. Tapi musim ni kalau mereka kalah, mereka boleh tersingkir EPL tau. Tersingkir EPL ni lagi teruk daripada hang kalah final UCL. Sebab apa aku cakap macam tu? Sebab kalau hang tersingkir daripada EPL, hang akan hilang revenue dan kemungkinan besar hang susah nak naik balik dekat Liga Utama dan kelab hang boleh collapse selama-lama. So kalau kita tengok game ni, pasukan Tottenham Hotspur memang bermati-matian dalam game ni. Cuba create chance sebanyak mungkin, hantar bola masuk dalam kotak penalti, ada peluang cuba shot, ada peluang cuba shot. So kalau kita tengok dalam 20 minit pertama, Spurs dah catat berapa belas shot lah. Memang banyak gila, tapi on target tak banyak. Hak tu lah masalah Spurs yang besar Mereka kena settlekan sama nanti. Sebab kalau hang tengok Spurs under De Zerbi memang dah padu daripada segi gameplay, mereka dah agresif, mereka push ke depan. Tapi bila masuk dalam kotak penalti, end produk kurang. Tapi selepas beberapa kali mencuba, akhirnya dapat juga gol daripada Palhinha masa corner. Dan gol daripada Palhinha itulah yang membuatkan pasukan Tottenham boleh stay up. Dan aku rasa FFS Spurs memang bersyukur gila dengan gol Palhinha tu. Lagi-lagi bila tengok West Ham boleh beat pasukan Leeds United 3-0. Sebab kalau pasukan Tottenham kalah dalam game tu, West Ham menang. So confirm West Ham akan stay dan Tottenham akan tersingkir. Tapi nasib baiklah gol jauh Palhinha boleh buatkan pasukan Tottenham stay dalam EPL. Everton hari tu nak stop kat MC punya lah padu main. Ni lawan dengan Tottenham tiba-tiba main macam hari pula kan. Nampak game ni macam one-sided je. Macam Tottenham je nak menang game ni. Everton macam nak bagi ruang pula dekat Tottenham nak stay dalam EPL. Bukanlah dengki, tapi nampak macam tu lah cara dia pemain. Tapi yang paling tak tahan tu De Zerbi celebrate macam menang EPL mat. Memang teriak Dia teriak tu paling aku tak tahan tu. Cuma aku bukan nak jadi joy killer, tapi aku faham mungkin kita tak tahu apa kesusahan De Zerbi nak naikkan mental play-play pasukan Tottenham supaya menang setiap game, supaya mereka boleh kekal dalam EPL. Bukan mudah untuk satu pasukan yang menang trofi besar pada musim lepas dan dikenali sebagai big seat dalam EPL tiba-tiba fight relegation. Mental memang down dan De Zerbi masuk untuk naikkan mental mereka. Sebab itulah mungkin De Zerbi celebrate gila-gila bila pasukan Tottenham kekal dalam EPL. Tapi aku rasa Tottenham Hotspur musim depan mereka takkan fight relegation. Bodoh-bodoh pun aku expect mereka ni akan fight dalam top 10 EPL. So apa pendapat apa? Cuba komen kat bawah tengok. So kita masuk ke game terakhir pula, iaitu Manchester United dengan Brighton. Game ni aku sebagai fan MU, aku tak peduli pun kalau MU kalah ke, kena bantai 10 gol pun aku tak peduli, asalkan ada satu gol, satu tu Bruno assist. So game ni Manchester United mulakan era tanpa Casemiro sebab Carrick pun dah sahkan dan Casemiro takkan main dalam game ni. Sebenarnya game ni tak penting pun untuk MU, tapi game ni sangat-sangat penting untuk pasukan Brighton sebab mereka nak main dekat Eropah. Mereka kena menang dan kena harapkan tim-tim lain drop mata. Dan mereka bernasib baik mereka kalah dalam game ni. Chelsea pun kalah. Bila Chelsea kalah, mereka stay main dekat Europe walaupun dekat Conference League saja. Tapi tiba-tiba MU main padu gila dalam game ni mat. Boleh kata hampir perfect gameplay Manchester United daripada atas sampai ke bawah. So mula-mula nampak agak 50-50 juga tau. MU memang control game, tapi Brighton pun kadang-kadang counter attack mereka padu. Sebab Brighton memang nampak eager nak menang dalam game ni. Mereka bukan sekadar main nak beat Manchester United saja, mereka nak menang. Maksudnya tak kira siapa team mereka jumpa, mereka nak menang game ni. Tu lah maksudnya. Tapi ketenangan Manchester United hadap pressure pasukan Brighton tu lah yang buatkan MU boleh adapt dengan pressing pasukan Brighton. Dan MU boleh skor gol pertama dengan jaringan tandukan Patrick Dorgu, assist daripada Bruno Fernandes. Dan secara official, Bruno Fernandes dah pecahkan rekod assist EPL terbanyak untuk satu musim sepanjang masa. Dia dah pintah rekod Kevin De Bruyne dan juga rekod Thierry Henry. So kerusi tahta top assist tu dah tak boleh share KDB dengan Thierry Henry dah. Dua-dua kena turun. King Bruno Fernandes naik dekat atas. Dan tak cukup dalam game ni. Bruno bila dah pecah rekod assist, barulah kita nampak diri dia yang sebenar. Dia mungkin sebelum ni duk taramkan nak shoot tapi duk fikir rekod assist tu duk passing kat orang Tapi bila dah pecah rekod assist, hang cuba tengok dia rembah terus gol mat dapat daripada Dorgu. Dan gameplay Manchester United dalam game ni memang cemerlang. Aku suka satu benda, iaitu cara
cuba carry gunakan mount dalam game ni. Kita tengok last game Manchester United lawan dengan Sunderland, dia guna mount memang gagal masa tu. Tapi dalam game ni tiba-tiba dia gunakan mount menjadi. Apa beza dia? Kalau hampa tengok game lawan dengan pasukan Sunderland, waktu tu memang Carrick cuba gunakan mount main role posisi Casemiro. Senang cerita dia cakap dekat mount, ni mount, Casemiro main macam ni, ikut tau cara dia main. Sebab tu lah tak jadi dalam game lawan dengan Sunderland tu. Tapi lawan dengan pasukan Brighton ni Carrick bagi kebebasan dekat mount untuk buka wide sikit. Maksudnya dia masuk ke kanan sikit supaya dia ni ada lagi space dan kurang kena pressure dengan midfield pasukan Brighton. Sebab itulah mount dalam game ni memang menjadi gila. Dan pemain macam Ahmad memang function. Link up play dia dengan mount sebelum assist dekat Mbomo memang padu. Lepas tu Patrick Dorgu pula boleh score. Patrick Dorgu ni kan, aku harapkan next season dia tak injured lagi, sebab aku tak sabar nak tengok performance dia. Sebab Patrick Dorgu ni dia besar, lepas tu dia keras, lepas tu dia laju pula. Kalau contoh hang compare dengan Ahmad ni tak laju sangat tapi acceleration dia tinggi. Cuma kalau hang compare Dorgu dengan Ahmad, Dorgu ni kuat, dia besar. Kalau Ahmad ni dia kecil, so senang kena body. Hang tengoklah berapa kali dalam game ni walaupun Dorgu score, dia ada juga peluang untuk score gol lagi dengan Manchester United. So apapun Manchester United menang 3-0 dan assist daripada Bruno Fernandes tu dah pecahkan rekod assist dalam EPL. So tanah Bruno Fernandes dan sekali lagi positive win untuk Manchester United habiskan musim ni. So aku look forward juga nak tengok performance Manchester United next season. Adakah Manchester United boleh kekalkan performance macam musim ni ataupun adakah lagi bagus musim depan? Kita cuba tengok nanti macam mana. Dan aku nak clarify sikit, video kali ni kita tak ada best 11. Sebab apa? Sebab yalah aku tak tengok semua game, so aku tak boleh lah nak pilih best 11 terbaik aku. Dan kita tak adalah pilih pemain terbaik ke. Pemain terbaik boleh kot, pemain terbaik Bruno Fernandes. Kalau manager terbaik siapa? Tak aku rasa tak ada lah. Pemain terbaik je aku bubuh Bruno Fernandes. Yang lain-lain apa cuba komen sendiri kat bawah. Dan sebelum aku nak tamatkan video kali ni, aku nak ucapkan tahniah sekali lagi untuk pasukan Arsenal yang dah jadi juara EPL. Hampa fan-fan Arsenal celebrate lah, sebab hampa memang dah kena bantai dengan aku dan juga fan-fan lain. So masa ni hampa menang, hampa enjoy. Sebab nanti kalau hampa kalah, kami akan bantai hampa habis-habisan. Tapi tunggulah bila nak kalah kan, tak tahulah bila nak kalah. So itulah video kali ni dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan, Assalamualaikum.